Tak semua tablet sesuai untuk budak. Yang ni siap ada special mode untuk anak, boleh kawal apps dan juga screen time. Oppo Pad SE. Yang pertama, saiz skrin dia 11 inch. Memang saiz yang tepat untuk study, tengok video ataupun guna apps untuk belajar. Cuma budak-budak ni bahaya dekat mata dia kan. Tapi dia ada dua certification. Low blue light dan flicker free certification from TUV Renlen. Maksudnya skrin dia selamat untuk mata. Tapi still kena kawal screen time juga. Untuk bateri pula 9340 mAh yang boleh tahan 11 jam direct tengok video. Cas pun cukup laju untuk sebuah tablet budget friendly, iaitu 33W Super VOC. So tak perlu cas selalu sebab bateri pun dah besar kan. Dan ada 4 speaker dengan high res audio. So nak tengok YouTube, movie, semua sedap didengar. That's why di awal video tadi aku mention pasal budak, sebab dia ada kids mode. Senang gila nak set up. Abang boleh pilih apps apa je yang boleh diakses oleh anak. Dan juga kita boleh control screen time dia berapa, 45 minit, sejam. Dan nampak screen dia berubah agak kekuningan. Itu untuk protect mata anak kita. Dia auto benda tu. Kalau korang pakai iPhone dan nak share gambar daripada tablet ni, senang je guna Oplas Connect. Tak perlu email, tak perlu kabel, guna apps tu je boleh transfer gambar seamlessly. Untuk design pun slim, ringan, korang boleh tengoklah dia punya ketebalan dan cukup sesuai untuk masuk dalam beg kita ataupun beg budak sekolah. Kalau baru nak guna tablet atau nak belikan untuk anak, Oppo Pad SE ni aku rasa adalah pilihan yang terbaik untuk korang. Stack juga sekali dengan voucher yang ada supaya lagi murah. Memang berbaloi lah, harga mampu milik tapi function padu. Wow, hebat sekali.